Ya. Boleh dengar? Boleh tak? Kita baru ni telah sampai ke muka surat 36, nota 35 ya. 35. Perbincangan kita sebenarnya bermula daripada muka surat 33. Kita tengok situlah muka surat 33 dalam teks asal Sunan Tirmidzi di atas. Abu Isa, yakni Imam Tirmidzi, berkata, hadis Malik daripada Suhail daripada ayahnya daripada Abi Hurairah adalah hadis hasan sahih. Abu Salih, ayah kepada Suhail, ialah Abu Salih As-Samman, namanya Zakwan. Para ulama berbeza pendapat tentang nama sebenar Abu Hurairah. Ada yang mengatakan namanya Abdul Syams, ada yang mengatakan namanya ialah Abdullah bin Amr. Inilah pendapat Muhammad bin Ismail. Yakni Imam Bukhari, dan inilah yang lebih sahih. Abu Isa berkata lagi, berhubung dengan bab ini ada riwayat daripada Uthman bin Affan, Thawban As-Sunabihi, Amr bin Abasah, Salman dan Abdullah bin Amr. As-Sunabihi yang meriwayatkan hadis daripada Nabi SAW berkenaan dengan kelebihan bersuci ini ialah Abdullah As-Sunabihi. Manakala As-Sunabihi yang meriwayatkan daripada Abi Bakar As-Siddiq, dia tidak mendengar, yang tidak sabit mendengar sesuatu hadis secara langsung daripada Nabi SAW. Namanya ialah Abdurrahman bin Usailah. Kunyahnya ialah Abu Abdullah. Beliau telah berangkat untuk pergi bertemu dengan Nabi SAW, tetapi baginda telah pun wafat ketika beliau dalam perjalanan. Walau bagaimanapun beliau ada meriwayatkan beberapa hadis daripada Nabi SAW. As-Sunabih bin Al-A'sar Al-Ahmasi pula adalah sahabat Nabi SAW. Beliau juga dikenali dengan As-Sunabihi. Hadis yang dinukilkan daripadanya hanyalah hadis berikut, yaitu saya mendengar Nabi SAW bersabda, sesungguhnya aku akan berbangga dengan ramainya bilangan kamu di hadapan umat-umat yang lain. Oleh itu janganlah sekali-kali kamu berbunuh-bunuhan sesudahku. Habis begitu. Jadi sebenarnya yang kita ada kaitan dengan nota 35 itu bermula daripada muka surat 33. Abu Salih, ayah kepada Suhail. Daripada situ ialah Abu Salih As-Samman, namanya Zakwan. Perbincangan tentang yang sebelum itu kita sudah bincangkan semuanya. Semua dah? Atau belum lagi? Rasanya sudah. Sudah ya? Jadi ini yang tinggal lagi, yaitu nota 35.
Di situ ada nota. Adapun yang selepas itu telah didahulukan sebenarnya. Para ulama berbeza pendapat tentang nama sebenar Abu Hurairah. Kita telah bincangkan pada muka surat 24. Jadi tidak mengikut tertib inilah, tidak mengikut tertib ini. Di sana sudah dibincangkan, yaitu pada muka surat 24. Sila lihat di sana. Jadi yang nak bincang sekarang ini ialah tentang Abu Saleh. Nota 35, muka surat 36 tu. Bagi mengelakkan timbulnya kekeliruan dan silap pengecaman, Imam Tirmidzi di dalam komen ini telah memberikan penjelasan tentang siapakah yang dimaksudkan dengan Abu Saleh. Abu Saleh yang terdapat di dalam isnad hadis ini adalah yang dikenali dengan gelaran As-Samman. Nama beliau yang sebenarnya ialah Zakwan. Tindakan segera Imam Tirmidzi dalam memperjelaskan hal ehwal Al-Qarawi adalah untuk membiasakan para pelajar dan membaca kitabnya mengenali status, kedudukan dan lain-lain berhubung dengan seseorang perawi hadis. Ia amat berfaedah untuk mengenal pasti dan menjelaskan kekeliruan yang mungkin timbul tentang perawi yang disebut. Lebih-lebih lagi perawi yang biasa dikenali dengan kunyahnya. Dengan mengetahui namanya yang sebenar, masalah dari kekeliruan tadi tidak akan timbul. Jika ianya masih tidak mencukupi, Imam Tirmidzi akan menyebutkan pula gelaran atau laqabnya. Sebagai contohnya Abu Saleh yang tersebut di dalam sanad hadis ini, gelarannya adalah As-Samman. Maksud As-Samman ialah penjual, pembuat atau pedagang minyak sapi. Abu Saleh mendapat gelaran ini kerana kerjaannya itu. Ini sebenarnya salah satu keistimewaan kitab Jami' Tirmidzi ataupun Sunan Tirmidzi. Sebab itu kitab ini dipelajari mula-mula sekali sebelum seseorang pelajar hadis itu mempelajari kitab-kitab hadis yang lain. Kerana selain daripada Imam Tirmidzi menceritakan kedudukan atau taraf sesuatu hadis yang dikemukakannya, seperti sebelum pada ini kita sudah jumpa Hasan Sahih, Sahih dan sebagainya, dia bagi tahu kepada kita. Dengan begitu mudahlah kita mengenalinya. Dan jadi biasalah kalau daripada awal sampai akhir kitab dia tu sudah agak kita kenal perawi-perawi dia. Perawi-perawi sahih, perawi-perawi hasan ataupun perawi-perawi dhaif. Kita sudah biasa dengan warna-warna ataupun bau hadis itu, sama ada ia sahih, hasan ataupun dhaif dan sebagainya. Kita sudah biasa. Selain daripada itu, Imam Tirmidzi juga selalu memperkenalkan perawi-perawi. Dia cerita perawi ini macam mana. Kalau baik, baiklah. Misalnya tokoh tertentu mengatakan ni orang ni tidak pernah didapati orang seumpama ni, tidak pernah mata saya melihat orang seumpama ini, hebatnya misalnya. Ataupun kalau perawi itu lemah, dia akan cerita sebab apa dia lemah, dengan nama. Dengan begitu kita jadi biasa dengan perawi-perawi. Secara tidak langsung di samping belajar hadis itu kita mengenali perawi-perawinya. Dan perawi-perawi itu di peringkat awalnya Imam Tirmidzi sebutkan dia ni kedudukannya macam mana. Bukan itu saja, kadang-kadang perawi-perawi ini boleh keliru, boleh terkeliru juga. Sebab di dalam setengah-setengah riwayat digunakan kunyahnya sahaja. Dalam riwayat yang lain kadang-kadang di bawah daripada dia tidak guna kunyah,
tapi dia guna namanya sebenar. Kepada orang yang tidak biasa, dia ingat orang berlainan. Ini riwayat ni daripada orang yang berlainan, perawi yang berlainan, padahal dia perawi yang sama. Misalnya di sini Abu Saleh, itu kunyah. Kalau diguna nama dia Zakwan itu, mungkin orang keliru, orang ingat orang lain. Kalau guna lakab dia saja, As-Samman saja, mungkin pula terkeliru dengan yang lain pula. Bukan seorang itu saja yang menjual minyak sapi, ataupun yang buat minyak sapi, berniaga minyak sapi. Jadi dengan cara dia letakkan gini, Abu Saleh, ini kunyah. Nama sebenar Zakwan. Lakab dia, gelarannya ialah As-Samman. Jadi orang tahu Abu Saleh ni di sini bukan yang lain. Jangan terkeliru lagi. Cara yang macam ni selalu kita berjumpa di dalam kitab-kitab hadis mana-mana pun sebenarnya. Bila dia kemukakan sanad tu, kadang-kadang dia sebut perawi ni ambil daripada Abu Wa'il. Abu Wa'il ambil daripada orang. Siapa Abu Wa'il? Tak tahu. Lepas tu kadang-kadang di bawah tu dengan sanad yang lain sikit, tapi daripada orang yang sama. Cuma kita terkeliru sebab dia tak guna kunyah tadi, Abu Wa'il itu. Dia guna Syaqiq bin Salamah misalnya. Jadi kita keliru, kita ingat orang lain padahal orang sama. Benda-benda macam ni Imam Tirmidzi selalu perjelaskan kepada kita supaya kita biasa dengan perawi-perawi ini, dapat kenal perawi-perawi itu dengan baik dan tidak keliru langsung. Itulah benda macam ni daripada awal sampai akhir Imam Tirmidzi buat. Kira-kiranya banyak jugalah perawi-perawi itu yang kita kenal melalui kitab Jami' Tirmidzi misalnya. Apalagi kalau seseorang itu rajin dan dia boleh buat rujukan sendiri, kalau baca syarah-syarah, lagi adalah penjelasan yang lebih detail, yang lebih terperinci ada. Walaupun begitu, walaupun dalam keadaan dia sudah cerita macam itu pun, kadang-kadang boleh terkeliru lagi. Misalnya ini yang saya sebutkan. Mana tadi? Ya. Dalam pada Imam Tirmidzi memperkenalkan identiti Abu Saleh itu pun masih ada lagi yang terkeliru. Seperti kata pengarang Tuhfatul Ahwazi bahawa ini dalam Tuhfatul Ahwazi syarah Tirmidzi, kalau kita tengok syarah, kita akan jumpa banyak lagi maklumat tentang kekeliruan seseorang tokoh ulama hadis ataupun kesilapan dia, kita boleh tengok dan akan kita dapat buat perbandingan di antara satu kitab dengan kitab yang lain. Kalau kita baca satu kitab saja boleh jadi terkeliru. Sebab itulah kita tengok kadang-kadang orang alim banyak sangat kitab dia, penuh rumah kitab. Sebab apa? Sebuah saja tidak memadai. Kadang-kadang di situ ada kesilapan, kita tak perasan. Tapi bila kita selalu dengan kitab selalu, dia boleh tahu juga lah. Kepada yang baru-baru, kalau tengok satu kitab saja dia boleh dia tu pegangnya itu. Padahal itu satu tindakan yang salah, silap macam itu. Maka perlulah buat rujukan yang meluas. Di tempat kita terutamanya rujukan yang meluas ni, perpustakaan yang besar agak susah, kecuali kalau di pusat-pusat pengajian. Kalau di kita duduk di mana-mana tempat lah yang terpencil, susah tak dapat. Perpustakaan biasa tu adalah, tapi kalau perpustakaan yang mengandung kitab-kitab yang pelbagai ni, rujukan ni biasanya tak ada. Kecuali di perpustakaan pusat pengajian tinggi, insya-Allah adalah. Itu pun tidak semuanya ada juga kan. Tapi insya-Allah yang besar-besar itu ada. Di situ kita boleh rujuk. Dengan sebab rujukan ni jauh, payah dan apa.
Itu sebab kadang-kadang kita pergi rumah orang alim, dia duduk mana-mana dia, memang kita penuh rumah. Sebab kalau nak pergi rujuk di mana, kalau sini Kuala Lumpur bukan senang. Bukan senang. Jadi yang sebenarnya ada rujukan sendiri. Macam di sini, ni Tuhfatul Ahwazi. Dia kata apa? Padahal Imam Tirmidzi sudah jelas kan. Masih lagi terkeliru. Yang terkeliru ni bukan sebarang orang. Dia pun buat syarat Tirmidzi juga. Jadi kita ingat dia kemah betul lah. Ialah tempat kemah tu kemah lah memang. Tapi tempat dia tergelincir ada juga. Nak tahu dia tergelincir ke tidak tergelincir, itulah perlu ada banyak rujukan. Misalnya di sini yang dikesan oleh pengarang Tuhfatul Ahwazi, bahawa pengarang Aktibus Syadi terkeliru di sini kerana dia mengatakan Abu Saleh ayah Suhail yang tersebut di dalam isnad hadis ini namanya ialah Mina. Namanya Mina. Maula Dhuba'ah, seorang perawi yang lemah, layyinul hadis, daripada tabaqah ketiga. Jadi entah macam mana dia boleh terkeliru. Padahal Imam Tirmidzi telah menjelaskan identiti Abu Saleh dengan sejelas-jelasnya dan menandaskan pula taraf hadis ini dengan mengatakan hasan sahih. Dia sudah kata sebelum pada ini kita sudah jumpa kan. Jadi untuk surat apa tadi? Ya, bukan surat 33. Hadis Malik daripada Suhail, daripada ayahnya, daripada Abi Hurairah ini adalah hadis hasan sahih. Imam Tirmidzi sudah kata dah hasan sahih. Dan dia cerita pula siapa Abu Saleh. Ini semua lengkap. Tapi dia ni pergi kata Abu Saleh ayah Suhail yang tersebut di dalam isnad hadis ini namanya ialah Mina, bukan Zakwan. Padahal dia sebut namanya Zakwan. Kalau Abu Saleh itu Mina, seorang perawi yang lemah seperti dikatakannya, bagaimana Imam Tirmidzi boleh menghukum hadis ini hasan sahih? Tentulah dia kata hadis ini gharib ke, dhaif ke, apakah, mestilah dia kata begitu. Sebab semua maklum dia ni layyinul hadis. Memang pengarang Aktibus Syadi itu sendiri pun kata dia ni layyinul hadis. Jadi kira-kiranya hadis ini tidak sahih lah. Hadis ini tidak sahih lah kalau daripada Mina. Tapi dia terkeliru. Sebenarnya ini bukan Mina. Ini ialah Zakwan, ayah kepada Suhail. Dan dia ni seorang yang kuat, tak ada apa masalah. Imam Tirmidzi kata hasan sahih. Seperti telah kita tengok tadi. Tengok terkeliru. Aktibus Syadi juga Arab Tirmidzi yang dibuat oleh seorang tokoh di India. Tuhfatul Ahwazi pun orang India juga. Sebab dia hadis lubuk dia kan di sana, lubuk. Jadi lama ini buat. Aktibus Syadi itu dulu, namanya dulu. Sekarang ni kalau kita tengok dalam Maktabah Syamilah pun ada sekarang. Yang baru kan. Bukan yang dulu, yang baru. Namanya Al-Arfus Syadi. Bukan Aktibus Syadi lagi. Tapi Al-Arfus Syadi ni Aktibus Syadi lah. Sebenarnya Aktibus Syadi ditulis oleh salah seorang anak murid Maulana Anwar Shah Kashmiri, seorang tokoh hadis besar. Anak murid dia tu namanya Muhammad Chiragh. Muhammad Chiragh. Chiragh maknanya lampu. Sirat lah, kita kata sirat je lah. Kalau bahasa Arabnya sirat, dia bahasa Parsi Chiragh. Jadi anak murid dia tu hebat juga lah.
asalnya Aqlibus Syadi ataupun Al-Adlus Syadi itu adalah takrir. Takrir Jami' Tirmidzi yang dibuat oleh Maulana Anwar Shah Kashmiri. Semasa dia mengajar, dia syarah. Dia syarah murid cantik. Zaman dahulu kan dia bukan ada rakaman. Cantik. Jadi murid dia, salah seorang murid dia buat ubah kan, terjemahkan syarahan dia dalam bahasa Urdu itu ke dalam bahasa Arab. Maka jadilah Aqlibus Syadi. Aqlibus Syadi orangnya hebat juga, tapi ialah tidak sama dengan Tok Guru dia. Tok Guru dia hebat lagi. Orang kata kalau untuk guru dia Anwar Shah Kashmiri tidak mungkin ada kesilapan seperti itu. Tidak mustahil adanya kesilapan, tapi banyak sangat kesilapan. Kalau kita baca dalam Tuhfatul Ahwazi, dia selalu tempat-tempat tu dia sebab Aqlibus Syadi itu dikarang dahulu. Jadi bila dia menulis Tuhfatul Ahwazi ini, dia letak di hadapan Aqlibus Syadi. Salah satu sebab yang mendorongnya menulis Tuhfatul Ahwazi pun itu juga sebab banyak sangat kesilapan. Dan ini datangnya daripada pusat pengajian yang besar yang terkenal, Darul Ulum Dioman, anak murid kepada Anwar Shah Kashmiri. Mungkin orang keliru, nanti akan datang. Jadi dia kritik mana-mana yang tersalah dia itu. Itu cerita. Sebab itu kalau kita baca di dalam Tuhfatul Ahwazi itu dia selalu merujuk kepada sini. Dalam kitab ini ada sebut begini, padahal salah. Kadang-kadang kasar lah, jadi kasar. Teguran dia tu sangat kasar. Bila begitu, ramai nak tak puas hati, memang betul pun yang dia kritik tu. Betul. Banyak juga tempat yang dia kritik tu tak berapa tepat. Tak berapa tepat. Walaupun pakai yang ada murid tulis itu pun tak berapa tepat. Dengan sebab itu, aliran ini, aliran Jawabanti ini pula tulis pula kitab. Dia macam tu cara sana. Dia tulis pula kitab wa syarah Tirmidzi pula. Namanya Ma'arifus Sunan. Kalau kita baca Tuhfatul Ahwazi sahaja, mungkin kita rasa itu paling kuat. Tepat. Memang banyak tempat. Betul, tepat betul. Tapi masih banyak lagi yang dia sendiri pun terkeliru. Tak mengambil kira lagi yang sebenar Anwar Shah Kashmiri. Yang anak murid dia tu pun sebenarnya dia terkeliru. Jadi dalam Ma'arifus Sunan dijelaskan di mana pula kekeliruan pengarang Tuhfatul Ahwazi. Pengarang Tuhfatul Ahwazi. Jadi kita ni sekarang ni tak bincang kandungan hadis ni bincang Tirmidzi. Sekarang ni kita nak bincang perbahasan Tirmidzi. Sebab kita baca Tirmidzi yang lengkap. Hadis tu perbincangan tentang hadis Nabi SAW sudah selesai. Sekarang ni kita nak kenal apa itu kitab Tirmidzi, dan sejauh mana sumbangan ataupun usaha-usaha yang telah disambung oleh ulama kemudian atas usaha yang telah dibuat oleh Imam Tirmidzi itu dengan sebuah kitab Jami' Tirmidzi. Berapa banyak pula kitab-kitab yang lahir sesudah itu. Bukan dalam satu abad, beberapa abad, terus menerus, sentiasa ada. Jadi kalau baca Ma'arifus Sunan tu karangan murid Anwar Shah Kashmiri juga. Tapi anak murid yang seorang lagi. Anak murid ni lebih hebat lagi daripada yang pertama tadi. Jadi di situ dia buat teguran banyak pula. Jadi semua buku-buku kitab-kitab ni, kalau kita baca semua, kita boleh buat perbandingan dan tengok bagaimana ulama itu berbincang, berbahas, dan mereka berhujah macam mana. Itu penting sekali. Mungkin kepada setengah-setengah orang yang bukan ahli ilmu, dia kata untuk apa bincang sampai begini, buang masa. Tapi tidak, tak boleh begitu. Yalah, setengah-setengah orang yang terlalu bersemangat sebab dia pergi berpegang, misalnya dia pergi berjihad. Jadi dia macam nak marah lah sebab dia saja yang bincang, kenapa dia menulis kitab saja, tak pergi berjihad. Yalah, sepatutnya dia kena fikir masing-masing di bidang masing-masing.
Dia pergi media bagus kan, tak apa. Tapi jangan kata kepada yang ini. Ini pun satu usaha besar juga untuk umat. Dan dia berterusan berpanjangan, bukan bersifat semasa. Setengah-setengah perkara itu bersifat semasa sebenarnya. Jadi biarlah, kalau ulama ini yang bijak, tak apa. Kita boleh tumpas sebenarnya banyak yang kita dapat ilmu di celah-celah perbincangan mereka itu. Jadi At-Taibus Syadid lama-lama, kemudian dia bergerak kepada Al-Arfus Syadid. Anwar Shah Kashmiri dia tak sempat tulis buku sendiri banyak. Semua disibuk. Sibuk sangat. Kalau ada buku-buku pun tak banyak. Misalnya antara yang dia tulis ni, At-Tasrih bima tawatar fi nuzulil Masih. Itu tak memang yang dia tulis. Tetapi dia tulis pun macam. Dia syarah pula. Tahqiq pula oleh Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah. Banyak pula ditabuh hadis-hadisnya tentang turunnya Nabi Isa di akhir zaman. Bahawa hadis itu adalah mutawatir. Itu karangan Anwar Shah Kashmiri yang memang ditulis betul. Antaranya lagi Ikhfarul Mulhidin. Itu tulisan dia, tulisan dia. Kemudian banyak lagi syair-syair dia, syair-syair Arab dia dikumpulkan. Tapi dia tak sempat tulis sendiri syarah hadis itu dengan banyak sebab dia sibuk. Sibuk. Tapi beruntung dia sebab anak-anak murid dia tu ramai yang hebat-hebat. Jadi mereka boleh buat. Itu kelebihannya. Anak murid ramai, tapi yang ramai pula yang hebat-hebat. Mereka boleh sambung kerja. Dan semua mereka mengatakan Anwar Shah Kashmiri kalau dia buat memang kukuh, kemah betul. Tapi oleh kerana dia tidak sempat. Jadi ini At-Taibus Syadid perlu kita tahu. Al-Arfus Syadid itu karangan muridnya, bukan karangan Anwar Shah Kashmiri sendiri. Sebab itu bila Maulana Banuri, Muhammad Yusuf Al-Banuri tulis Ma'arifus Sunan itu, dia kata tempat yang memang kritikan pengarang Tuhfatul Ahwazi itu tepat. Dia kata, ialah ini bukan syekh sebenarnya, ini orang lain yang tulis. Yang sebetulnya dalam catatan saya macam ni. Dia pun catat juga macam ni yang sebenar. Dan kalau syekh kesalahan macam tu tidak mungkin berlaku. Semua orang tahu. Di benda macam tu kita tahulah macam mana perbincangan dia. Jadi kena ada lah 2-3 buah kitab ini mesti kena ada. Kalau kita ada Tuhfatul Ahwazi tidak sempurna. Kalau tidak ada Ma'arifus Sunan. Kalau ada Al-Arfus Syadid saja tidak memadai. Dia kena ada Tuhfatul Ahwazi. Jadi 3 kitab ini sebenarnya saling melengkapkan. Ini berkenaan dengan Tirmidzi sahaja. Kemudian Maulana Banuri mati, meninggal dunia. Dia sempat buat 6 jilid saja. Syarah Tirmidzi itu 6 jilid saja. Tapi hebatlah, perbahasan dia memang hebat. Di situlah orang nampak, ini anak murid Anwar Shah Kashmiri hebat. Sebab dia tulis dalam bahasa Arab dan difaham oleh semua ulama di dunia ini terus. Di situ mereka nampak hebat ilmu Anwar Shah Kashmiri. Tapi dia tak sempat. Dia hanya sempat buat 6 jilid. Kemudian meninggal dunia. Saya dapat tahu dan saya tengok dapur ada orang yang sambung kitab itu. Dia buat takmilah. Kalau sambung, takmilah pula namanya. Jadi ulama-ulama di luar negara ni dia saya tengok berbeza daripada tempat kita. Kita ni usaha sama-sama. Kalau mati, berhenti setakat tu. Tak ada sambung-sambung. Tapi kalau dia budaya di sana tidak begitu. Sama juga negara Arab pun, dia ahli ilmu betul, dia sambung-sambung. Imam Nawawi tak sempat khatamkan majmu', disambung oleh ni, disambung oleh ni lagi. Jadi itu bagus, ada budaya macam tu sampai jadi lengkap. Tapi yang saya tengok takmilah Ma'arifus Sunan itu dia tidak sama lah dengan pengarang asal dia yang awal tu, Maulana Banuri itu memang hebat betul. Jadi ini nampak tak seimbang. Dia nampak ringan, tidak berat. Walaupun dia sambung sekarang ada, tapi saya tengok sambung tu pun tak habis lagi, banyak lagi. Kalau siap mungkin 20 jilid lebih.
Sebab 6 jilid itu baru Kitabul Hajj. Kitabul Hajj saja, belum lagi perbincangan yang lain. Jadi sambung tu adalah sejilid 2 baru. Tapi saya tengok, saya tak puas hati lah. Saya tak puas hati. Dulu sebenarnya menantu Maulana Baduri sendiri nak sambung, tapi dia tidak sempat kerana kena tembok. Kena tembok, mati. Ditembok oleh Syiah. Dia hanya sempat buat Kashfun Niqab amma Tirmidzi, amma qala Tirmidzi wa fil bab, iaitu fil bab dalam Tirmidzi dia sempat buat, menantu dia. Menantu dia memang hebat lah. Itu siap 5 jilid fil bab saja. Tapi untuk buat sambung kerja bertua dia, Ma'arifus Sunan, buat takwilah dia pun tak sempat. Itulah perkembangannya berkenaan dengan kitab-kitab ini. Saya yang belajar di jamiah dia, Maulana Baduri ini, dia mengasaskan satu jamiah di Karachi. Saya belajar di sana lah. Bila kita khatam belajar tu, dia pakai percuma kitab-kitab dia. Ada lah dengan saya. Dia bagi percuma hadiah daripada pihak jamiah kepada pelajar-pelajarnya. Jadi termasuklah Ma'arifus Sunan itu. Memang dia sana hebat cara dia. Belajar ni tak perlu habis duit sebenarnya. Tak perlu habis duit. Sampai alim pun tak habis belanja. Dia memang pengorbanan dia tu, kesedaran masyarakat dia memang tinggi. Yang berhubung dengan pengajian, terutama pengajian hadis ni, memang dia memang minat tu. Dia menghayati betul. Baiklah. Macam mana dia boleh terkeliru sahabat? Padahal Imam Tirmidzi sudah kata hasan sahih. Ya, boleh. Kita tidak menafikan berapa banyak hadis dalam Tirmidzi ini yang Imam Tirmidzi kata hasan sahih. Tapi orang lain pertikaikan, itu ada dan memang betul pun. Tapi kita bagilah sebab dan alasan yang kukuh, yang betul. Bukan macam ni, kali yang macam ni tak betul. Dia kata Abu Saleh itu minat pula. Minat ni cerita lain pula. Ini sesudah Imam Tirmidzi kata macam tu pun boleh lagi orang keliru kan. Ini orang hebat ni, orang yang memang belajar tu, oh dia boleh tersalah. Apalagi kalau orang zikir belajar, banyak benda salah. Rasanya kalau masuk tentu pasal itu. Tetapi yang ini diakui lah memang ini satu kesilapan. Dan mereka tidak kaitkan dengan ayat Kashmiri. Ini kesilapan pengarang dia lah, murid dia. Baiklah. Kemudian Abu Isa berkata lagi, berhubung dengan bab ini, ada riwayat daripada Uthman bin Affan, Thauban As-Sunabihi, Amr bin Abasah, Salman dan Abdullah bin Amr. As-Sunabihi yang meriwayatkan hadis daripada Nabi SAW berkenaan dengan kelebihan bersuci ini ialah Abdullah As-Sunabihi. Itu kata. Manakala As-Sunabihi yang meriwayatkan daripada Abi Bakar As-Siddiq, dia tidak sabit mendengar sesuatu hadis secara langsung daripada Nabi SAW. Jadi di sini mula daripada sini Imam Tirmidzi kemukakan dipanggil filbab. Inilah yang kita sebut tadi, menantu Maulana Baduri buat kitab namanya Kashfun Niqab, itu 5 jilid, itu bincangkan filbab, berhubung dengan bab ini, buat filbab daripada orang ini. Maknanya hadis yang kandungannya atau pengajarannya lebih kurang sama dengan hadis yang dikemukakan oleh Tirmidzi, iaitu hadis yang kedua. Ini hadis yang kedua ni daripada Abi Hurairah ni, ada juga diriwayatkan oleh orang lain. Walaupun lafaz dia tidak betul-betul sama, tapi maksudnya lebih kurang sama. Itulah maksud filbab.
Dan tujuan Imam Tirmidzi kata wafil bab ni, berhubung dengan bab ni, dia nak ringkas. Dia sudah disyarat, selain daripada Abu Hurairah siapa lagi? Uthman. Jadi kita kena cari sendiri lah, di mana riwayat Uthman itu? Sauban, Nabi'i dan lain-lain, di mana riwayat? Kena cari. Dan ini satu kerja yang susah pula nak cari, terutamanya zaman dahulu. Jadi kira-kiranya ulama-ulama termasuk Imam Tirmidzi sendiri, dia kena buka kitab tu betul. Dia bukan boleh cari macam kita sekarang ni, ada komputer, senang kan? Tulis cari, tulis nama ni Taubat, keluar nama Taubat, senang. Jadi sebanyak mana kitab sudah terkumpul dalam tu, komputernya cari, senang. Tapi orang dahulu banyak kan macam mana, bukan dalam sebuah kita tak tahu di mana letaknya, nak cari itu. Tapi mereka memang usaha betul sehingga boleh cerita. Dan ini juga menunjukkan kepakaran mereka, kemahiran mereka. Dia ingat ada daripada orang ini, bagi dia tahu tu di mana, tapi dia tak cerita. Tujuannya ialah meringkaskan kitab, tetapi supaya kitabnya tidak juga kosong daripada munafaat. Munafaat dalam mengemukakan apa yang kita panggil dalam istilah hadis sebagai syawahid. Sebagai syawahid. Jadi bila dia kemukakan ini adalah syawahid kepada riwayat Abu Hurairah yang dikemukakan oleh Imam Tirmidzi. Satu hadis saja Abu Hurairah, yang lain-lain syarat, tapi semua itu saling menguatkan. Jadi maknanya cerita ni, benda ni yang terkandung dalam hadis ni tentang kelebihan berwudu, gugur dosa, keluar dosa dan sebagainya, ini bukan dibuatkan oleh seorang sahaja daripada seorang sahabat sahaja, tetapi ramai. Kalau seorang sahabat sahaja meriwayatkan pun sudah kita boleh terima dah. Kita boleh terima dah kalau sahih. Bahkan kalau berkenaan dengan fadilat macam ni, seorang sahabat hadis dhaif pun kalau tidak dhaif sangat boleh terima dah. Tapi dia cerita bukan seorang sahabat. Kenapa dia cerita sahabat saja, tak cerita tadi ni, tak cerita di peringkat bawah lagi? Sebab kalau cerita yang di bawah lagi lebih ramai lagi. Dan tiap-tiap seorang tu yang terima hadis daripada Uthman di berapa orang, tapi bukan seorang, ramai. Jadi panjanglah. Dia hanya sebutkan di tabaqah, lapisan ataupun peringkat sahabat sahaja. Kalau di peringkat sahabat tu sudah selama ini, kita bayangkanlah sendiri bagaimana di bawah. Sebab Islam semakin berkembang, umat Islam semakin ramai, dari semasa ke semasa, generasi ke generasi itu, tentulah lebih ramai. Maknanya benda ni tersebar dengan meluas dalam masyarakat, dan tidak ada siapapun yang membantah, yang pertikaikan, yang pertikaikan tidak ada. Dan ini menguatkan kedudukan hadis ini. Secara tidak langsung dia memberi arti kekuatan pada hadis ini. Ini semua dipanggil syawahid. Kemudian hadis Abu Hurairah itu saja pun, dia berapa banyak pula pecahannya pun. Daripada Abu Hurairah, bawa lagi daripada itu. Setiap orang dia bukan seorang anak pun, sama. Itu kita panggil mutabaatnya. Sebanyak mana pula mutabaatnya, yang mana perawi di atas kali di kalangan sahabat itu sama, iaitu Abu Hurairah, tapi di bawahnya cabai-cabai, saluran lain-lain sampai ke atas, sampai kepada Abu Hurairah. Itu dipanggil mutabaat. Kemudian mutabaat itu ada yang tambah, ada yang naqisah. Kalau tambah itu daripada bawah lagi, daripada bawah lagi sama. Kalau tidak daripada bawah, di tengah ke di mana-mana peringkat, itu dipanggil mutabaat juga, tapi mutabaat yang naqisah, tidak sempurna. Tidak sempurna pun dia menguatkan juga. Begitu kedudukan hadis ini. Nampak walaupun Imam Tirmidzi kemukakan satu sahaja hadis, tapi pada hakikatnya banyak sangat saluran-saluran yang menyokongnya,
saluran-saluran yang merupakan mutaba'at dan saluran-saluran yang merupakan syawahid. Yang Imam Tirmidzi sebut dalam fil bab berhubung dengan bab ini, itu isyarat kepada syawahid. Syawahid maknanya hadis ini diriwayatkan oleh sahabat yang lain selain daripada Abu Hurairah, melalui saluran yang lain pula. Kalau daripada Abu Hurairah juga, itu dipanggil mutaba'at. Ini daripada orang lain, walaupun lafaz dia tak sama, tapi benda cerita itu sama. Dan ini lebih meyakinkan kita. Itulah yang kita panggil hadis. Dan benda ini kalau kita nak cari dalam sejarah, satu pun tak ada sejarah. Satu pun tak ada macam ini. Yang ada kaedah sanad berapa orang, di peringkat awal yang cerita, kemudian turunnya sampai ke bawah ni, dan dipastikan pula, dikenal pasti pula siapa perawi-perawinya. Semuanya terakam dalam kitab-kitab yang dipercaya, bukan sebuah kitab, banyak tentang tiap-tiap orang perawi. Mana ada macam tu? Mana ada? Kita ambillah cerita hantu misalnya, masyhur kan cerita hantu, atau cerita apa lagi lah, cerita hantu antara yang masyhur. Adakah satu sana? Tak ada. Yang macam ni, orang yang itu bersama dengan dia, kemudian orang bawa lagi ambil sampai kepada kita. Dan orang tu orang macam mana? Orang yang bercakap benar ke, tidak pernah berbohong ke, atau selalu berbohong ke, atau macam mana orang? Tak jelas. Tahu-tahu ada seorang yang buat buku, dia percayai dia begini-begini. Itu sejarah. Jadi kalau orang boleh terima sejarah dengan senang hati, bahkan mereka adakan jabatan sejarah di mana-mana pusat pengajian, kenapa hadis dipertikaikan? Itu tak masuk akal. Tak masuk akal. Hadis yang begitu kuat, begitu rapi, begitu kukuh, sistematiknya, berlandaskan ilmiah betul-betul, ada kitabnya, boleh kita rujuk, bukan sebuah banyak. Macam mana boleh dipertikaikan? Suatu perkara yang tak masuk akal sekiranya mereka mengetahui, tetapi orang yang pertikaikan sendiri dia sebenarnya tak tahu cerita, tak tahu, ataupun dia sengaja buat tak tahu. Wallahu a'lam. Thawban As-Sunabi'i, Amar bin Abasa, Salman, ini semua ni ada semua, seperti yang saya sebutkan nanti. Dan Abdullah bin Amar, ini saya nak sebut lagi sikit, walaupun kepada orang yang belajar betul, benar ni tak payah sebut, tak perlu sebut. Tapi saya tengok orang yang belajar bukan kadang-kadang dia sudah sampai ke peringkat tinggi dah, universiti, dia sudah universiti dah, tapi dia masih lagi tersilap di situ. Sebab apa? Mungkin di peringkat bawah asas dia tak kuat, tak kuat. Sebab itu bagi saya, nak belajar hadis ke Al-Quran ke apa, itu mesti asas kuat. Sebab benda ni dia berkait dengan dosa, kita kalau silap dengan sengaja, ataupun kerana tak cukup cuan, tak cukup syarat, silap kerana tak cukup syarat, dosa boleh berdosa, bukan seperti benda lain. Benda ni, jadi mesti kena bertanggungjawab betul. Dengan sebab itu daripada bawah lagi kena kukuhkan. Kalau kebetulan dah ditakdirkan kita tidak tidak berkesempatan mendapat asas itu yang kukuh, baiklah sekarang ni kita mulakan. Jangan lupa, jangan kita belajar di atas tu atas, tak fikir dia yang bawah, tak sesat, tak akan sesat. Yang saya nak sebutnya, berapa ramai orang kita ni masih lagi keliru. Abdullah bin Amar atau Umar, apa bezanya? Bagi kita, Amar ini jarang ada. Kalau ada pun kalau tulis Rumi macam ni lah Amar. Iya ke Amar atau Umar? Kalau Abdullah bin Umar tu lain, anak Sayyidina Umar.
Ini Abdullah bin Amr bin Al-As, anak kepada Amr bin Al-As. Tapi apa bezanya? Situ pun kadang-kadang kita yang belajar hadis tergelincir, tak sepatutnya. Cuba kita perhati teks asal dia. Ini muka surat ke-1, muka surat mula-mula dalam notas. Cuba kita perhati teks asal yang bahasa Arab di atas. Wafil bab di bawah sekali. Wafil bab an Uthman bin Affan wa Thawban wa Sunabih wa Amri, bukan Umar, wa Amri bin Abasa. Satu, situ Amr dah. Wa Salman wa Abdullah bin Amr. Amr pula. Dua situ Amr. Kadang-kadang orang yang tidak ada asas yang hukum, dia terkeliru. Dia tidak faham. Ada waw, sebiji terus lepas serah tu apa makna. Dengan sebab ada waw itulah dibaca ain tu bagi di atas. Amr. Kalau tak ada waw tu Umar, mesti kita baca Umar. Jadi kalau dia nak cerita Amr, dia mesti kita tambah waw. Jadi waw apa? Waw apa? Itu dalam nahwu Arab dia ada cerita. Ini dipanggil waw fariqah. Waw fariqah, waw pembeza, yang membezakan di antara ain dia tu dibaca dengan baris dhamma di hadapan atau baris di atas. Kalau ada waw, ain baris di atas dan mim mati. Kalau kita matikan ujung, bolehlah kita sebut mim tu hidup, aman. Kalau sambung, amrin, amrun dan sebagainya. Kena macam itu. Dulu semua ada waw. Dia ada waw. Betul dah penganan. Tapi kalau kita tak pas, kita tak kembang betul, mungkin kita kata Umar ni. Dan kalau kata Umar silap. Bukan Umar, Amar. Jadi Abdullah bin Amr bin Al-As. Jadi benda-benda macam ni mesti dijagalah. Mesti dijaga. Jangan anggap benda remeh-temeh. Tak boleh. Remeh-temeh tak boleh. Mesti dipastikan. Memang ada pun setengah-setengah tempat dalam setengah-setengah hadis itu keliru. Ulama-ulama pun tak jelas. Ni Abdullah mana? Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr. Ada yang kata Abdullah bin Umar, ada yang kata Abdullah bin Amr. Yang kata Abdullah bin Amr itu ditambah waw lah. Tapi yang lain mantap tidak. Dia kata ini Abdullah bin Umar, kena buang waw itu. Tapi ya kita kena faham pula, kalau perbahasan ulama, pertikaian ulama, khilaf ulama berhubung dengan dua orang sahabat, sama ada kita kata Abdullah bin Umar atau Abdullah bin Amr, tak jadi masalah. Dia tak akan menjejaskan hadis itu. Hadis itu kalau sanad di bawah dia sahih, dia akan jadi sahih. Dengan sebab terkeliru nama sahabat tadi, dia tidak akan jadi lemah. Itu kena faham. Sebab apa? Yang dipertikaikan, yang khilaf itu sahabat. Kedua-duanya sahabat. Bila sahabat, as-sahabatu kulluhum udul. Itu kaidah. Sahabat itu semuanya adil. Tak jadi masalah. Yang pentingnya tentu dari situ tu sahabat. Sama ada Abdullah bin Umar atau Abdullah bin Amr. Tak kira. Kedua-duanya, kalau yang di bawahnya sahih. Kalau yang di bawahnya tak sahih, tak sahih. Siapa pun. Jadi kalau khilaf di situ tak jadi masalah, tak terjejak. Cumanya kalau kita cari benda ni, Abdullah bin Amr, kita kata Abdullah bin Umar, Abdullah bin Umar, jenuh carilah di bawah musnad Abdullah bin Umar, tak jumpa. Jadi kita nak tahu ini Abdullah bin Amr, Abdullah bin Umar. Tengok pula kitab musnad. Baru tahu kitab musnad. Kitab musnad adalah kitab hadis yang disusun berdasarkan perawi dari kalangan sahabat.
tak kira berumpun dengan perkara apa, dalam bab mana, dia letak di satu tempat. Misalnya Abdullah bin Umar, riwayat-riwayat dia tak kira lah dalam bab apa pun, dalam masalah apa pun, diletakkan setempat. Kita cari Abdullah bin Umar, tak berjumpa, sebab bukan Abdullah bin Umar. Kita cari di bawah Musnad Abdullah bin Amr yang ada waw, baru berjumpa. Baru berjumpa. Ini penting. Padanya sebab saya bincang ni, mana kira nak bagi faham betul-betul lah, kita teliti ni. Kita tidak nak bincang hadis saja. Macam mana perbincangan ulama dahulu, cara dia menilai, cara dia berhati. Ini benda. Satu kitab ke satu kitab kita nak pastikan ini. Imam Tirmidzi kata Abdullah bin Amr, kalau katakanlah mana-mana nuskha tersalah cetak Abdullah bin Umar, tak ada waw, kita nak buat macam mana? Macam mana kita nak pastikan? Kena tengok kitab Musnad. Itu cara. Musnad ni banyak lah. Musnad Abu Dawud, At-Tayalisi, Musnad Ahmad, Musnad Al-Bazzar, banyak lah Musnad tu pula. Kita tengok satu. Situ dapat memberi keputusan kepada kita. Sekiranya kita terkeliru di sesuatu tempat. Tapi nak buka kitab tu pula. Sekarang ni kitab Musnad Imam Ahmad tu dia berapa puluh jilid. Dalam cetakan baru punya. Benar. Benar. Tapi sekurang-kurangnya, bila kita belajar, kita tahu kalau di sini buntu, kita nak pergi mana. Itu kelebihannya. Bila belajar, keliru. Kadang-kadang penyalin tu dia tak berapa mahir. Dia ingat saja-saja salah kawal tu dia buat. Yang pening orang lain yang baca kemudian. Sebab tu penulis, penyalin tu, dia mesti mahir juga. Sebab tu zaman dahulu penyalin kitab-kitab ni dia memang istimewa, lumayan. Kalau yang hebat tu, sebab apa? Dia pun alim. Dia akan tulis betul kan. Ni kalau yang tidak mahir betul, dia mungkin dia ingat ini salah. Wow, dia buat. Jadi susah pula orang lain nak pastikan ini Abdullah bin Amr ke bin Umar. Jangan nampak macam tu saja. Tapi menyebabkan dia terkeliru. Jadi tapi kalau bila kita belajar, tahulah nak menyelesaikan benda ni di mana. Tengok Musnad. Tengok Musnad pula, jangan satu, banyak. Jadi maknanya penat. Satu-satu ilmu ni, ilmu apa pun dalam dunia ni, kalau nak mahir, nak betul-betul itu memang penat. Sebenarnya memang penat. Kadang-kadang kita nak pastikan kesilapan tu ya. Nak pastikan tu ya. Kita terpaksa kita makan masa berjam-jam, bermalam-malam kadang-kadang. Itulah sebabnya kalau kita tengok sejarah ulama-ulama dahulu ni memang hidup dalam kitab. Kalau kitab tu disusun, kitab tu terbalik, mati dia. Sebab apa? Kitab penuh sekeliling. Susah kerja mengkaji tu susah. Tak apalah. Saya buat nota di situ, nota 36 sebab Imam Tirmidzi kata berhubung dengan bab ini ada riwayat daripada Utsman bin Affan, itu dikata fil bab Imam Tirmidzi. Kita sudah faham dah. Saya sudah beberapa kali dah jelaskan apa maksud fil bab itu. Dia sebenarnya nak isyarat kepada hadis ini yang diriwayatkan oleh sahabat-sahabat yang lain. Tidak semesti 100% sama. Boleh jadi sama, boleh jadi sama, boleh jadi tidak sama, tapi kandungannya sama. Hadis Utsman bin Affan telah dikemukakan oleh Muslim. Kalau kita tengok, ini sebenarnya apa? Sebab dia tumpang orang, dia sudah buat kerja. Begitulah ilmu ni, sama-sama. Orang ni tumpang, orang ni, kemudian lagi ditumpang, orang ni pula. Begitulah. Nak kata sepenuhnya dia sendiri susah, tak ada macam tu. Dia mesti saling berkait, sambung menyambung kerja.
Muslim, Ahmad, Abu Awanah, Al-Bazzar, Ibnu Abi Syaibah dan lain-lain dengan lafaz. Dengan lafaz qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man tawadda'a fa ahsana al-wudu'a kharajat khatayahu min jasadihi hatta takhruja min tahti azfarihi. Itu lafaz. Kalau kita perhatikan hadis ini yang Imam Tirmidzi bukakan daripada Abu Hurairah ini, lafaznya tidak sama, tapi maksudnya lebih kurang sama. Yani apabila orang yang berwudu dengan elok, keluarlah kesalahan-kesalahannya, yani dosa-dosanya dari tubuhnya, sehingga ia keluar dari bawah kuku-kukunya. Kalau kita perhatikan hadis tidak sama, tapi maksud dia lebih kurang sama dari segi dosa itu keluar dari itu. Dan ini walaupun dia tidak sebut ini satu kelebihan, tapi dengan sendirinya merupakan kelebihan wuduk itu. Sebab wuduk itu keluar, itu kelebihan. Kalau tidak duduk di dalam, tak keluar. Jadi ini hadisnya. Dan perlu faham satu lagi, bila kita sebut dalam kitab-kitab lah, bukan yang saya tulis saja, orang lain pun begitu juga. Muslim, Ahmad, bila dia sebut Muslim itu maksudnya Sahih Muslim lah. Ahmad itu maksudnya Musnad Ahmad lah. Walaupun karangan dia ada lagi yang lain, tetapi bila dia sebut gini maksudnya yang maklum. Kalau dia maksudkan dengan yang lain mesti kita sebut. Kalau tak sebut, mengelirukan. Itu kaedahnya. Kalau yang lain, kitab dia Muslim dalam kitabnya yang lain, kita sebut. Kalau tak sebut, maksudnya yang maklum. Begitu. Hadis Thauban telah dikemukakan oleh Malik, Ahmad, Ibnu Majah, Darimi dan lain-lain. Hadis As-Sunabi'i dikemukakan oleh Malik, Nasa'i, Ibnu Majah dan Hakim. Hadis Amr bin Abbasah telah dikemukakan oleh Muslim. Hadis Salman dikemukakan oleh Baihaqi di dalam Syu'abul Imannya. Kalau sebut Baihaqi saja, maksudnya Sunan Baihaqi. Kalau dalam kitab lain kita sebut, misalnya Baihaqi dalam Sunan, dalam Syu'abul Iman, kita sebut dengan lafaz begini: idza tawadda'a al-'abdu tahatta 'anhu dhunubuhu kama tahat waraqu hadhihi asy-syajarah. Bermaksud apabila seseorang hamba berwudu, berguguranlah dosanya sebagaimana bergugurannya daun pokok ini. Jadi dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda begitulah. Imam Ahmad, An-Nasa'i, At-Tabarani dan Abu Dawud, At-Tayalisi di dalam musnadnya juga meriwayatkan hadis Salman ini dengan sedikit perbedaan pada lafaznya. Bagaimanapun riwayat semua mereka adalah dhaif, kerana terdapat di dalam isnadnya Ali bin Zaid bin Jud'an. Dialah madar bagi hadis yang diriwayatkan itu, dan dia adalah seorang perawi dhaif. Madar maksudnya paksi, tempat berputar. Hadis itu banyak sanad macam mana pun mesti ada dia, mesti sampai kepada dia, Ali bin Zaid bin Jud'an. Kalau dengan lafaz tadi, mesti sampai kepada dia, walaupun banyak saluran. Sedangkan dia tu sendiri adalah dhaif. Maka walaupun perawi-perawi yang lain itu baik-baik, dia tidak akan jadi baik, dia tidak akan jadi sahih. Dengan sebab ada seorang saja perawi itu dhaif, dia akan dihukum dhaif lah. Hadis itu. Hadis Abdullah bin Amr bin Al-As diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Ya'la dan At-Tabarani. Abu Ya'la dan At-Tabarani. Secara asasnya saya ambil ini, bahagian ini, filbab ini,
dalam kitab Tuhfatul Ahwazi. Tapi kalau saudara-saudara baca mungkin ada beza sedikit banyak. Itu saya tengok di tempat lain lah. Ambil di tempat lain atau tahqiq sendiri, kita cari sendiri hadis mungkin berbeza. Kadang-kadang dia kata saya tak tahu, saya tak jumpa. Kalau dapati saya sebut, bermakna saya pasti ada, saya jumpa. Sebab zaman dahulu payah, dia ni pakai biasa, manual. Dia tidak ada komputer. Nak cari bukan senang. Dia di perkara itu Tuhfatul Ahwazi sampai mati tak kahwin, hidup dalam ilmu sampai mati dia tak kahwin, sibuk macam Imam Nawawi ya. Jadi penatlah nak cari itu, tak jumpa dia pun kata saya tak jumpa. Tapi dia kata betul, itulah cara amanah ilmu. Tak jumpa kata tak jumpa lah, jangan ada-ada. Misalnya kata ini riwayat Amar Abdullah bin Amar bin Al-As ini lam aqif alaihi. Saya tak tahu. Jadi cuba cari di sini. Itu sebab ada ulama-ulama yang buat khusus kitab berkenaan dengan filbab, bincang filbab Imam Tirmidzi. Kemudian kita naik ke atas. As-Sunabi'i yang meriwayatkan hadis daripada Nabi SAW berkenaan dengan kelebihan bersuci ini ialah Abdullah As-Sunabi'i. Manakala As-Sunabi'i yang meriwayatkan daripada Abu Bakar As-Siddiq, dia tidak sabit mendengar sesuatu hadis secara langsung daripada Nabi SAW. Jadi kalau saya buat dalam kurungan itu, maksudnya yang saya tambahlah untuk menjelaskan. Itulah maksudnya. Jangan dalam asalnya tak ada begitu. Dalam asalnya, tengoklah teks dia ni ada kan, yang asal tak ada begitu. Tapi itulah maksudnya. Kalau kita tak buat begitu, susah nak faham. Namanya ialah Abdul Rahman bin Usailah. Kuniahnya, tengok Imam Tirmidzi, nama dia, kuniah dia, semua dia sebut, supaya tidak terkeliru, tidak bercelaru nama-nama perawi itu. Sebab ada yang serupa. Jadi yang serupa itu yang mana satu ni tak pastikan. Kuniahnya ialah Abu Abdillah Abdul Rahman bin Usailah, yang juga dikenali dengan As-Sunabi'i. Kuniahnya ialah Abu Abdillah. Yang meriwayatkan hadis kelebihan wuduk ni, Imam Tirmidzi kata itu namanya Abdullah As-Sunabi'i, bukan Abu Abdillah, Abdullah. Beliau telah berangkat untuk pergi bertemu dengan Nabi SAW, tetapi baginda telah pun wafat ketika beliau dalam perjalanan. Jadi Abdul Rahman bin Usailah ataupun Abu Abdillah ataupun dikenali juga dengan As-Sunabi'i, dia tidak sempat dengan Rasulullah SAW. Dia tidak sahabat. Tapi kira-kiranya kita dapat tahu dan latar belakang dia. Imam Tirmidzi ceritakan kepada kita, maka kita tahu sejarah dia. Jadi dia sudah nak pergi dalam perjalanan nak jumpa dengan Nabi SAW. Walau bagaimanapun, beliau ada meriwayatkan beberapa hadis daripada Nabi SAW. Ada. Kita akan temui dalam kitab-kitab hadis riwayat dia. Kalau kita temui, kita kena ingat ini adalah riwayat mursal, bukan riwayat musnad. Ini adalah riwayat mursal, sebab dia tak sempat bertemu dengan Nabi. Kalau zahirnya nampak macam dia ambil daripada Rasulullah atau Rasulullah SAW bersabda begini-gini, sebenarnya dia sendiri tak dengar. Dia dengar daripada mana-mana sahabat yang lain. Dia tak sebut sahabat, itulah sebab jadi mursal. Riwayat itu mursal, riwayat dia. Sebab apa? Kita sudah tahu dia bukan sahabat. As-Sunabih bin Al-A'sar Al-Ahmasi pula adalah sahabat Nabi SAW. Ini seorang lagi Sunabih. Orang panggil juga Sunabi. Ini
ini memang sahabat Nabi. Seperti yang pertama tadi, Abdullah As-Sunabihi itu, ini memang sahabat Nabi. Yang dalam riwayat ni lah, riwayat hadis ni yang Imam Tirmidzi kemukakan ini, tadi Imam Tirmidzi kata dalam filbab dia tu, ada riwayat daripada Uthman bin Affan, sahabat As-Sunabihi. As-Sunabihi, As-Sunabihi mana? Imam Tirmidzi kata maksud dia ialah Abdullah As-Sunabihi. Ataupun nama sebenarnya ialah As-Sunabih bin Al-A'sar Al-Ahmasi. Dia ni sahabat. Tapi hadis yang kita sedang pelajari sekarang ini bukan daripada riwayat dia. Ini riwayat daripada Abi Hurairah. Riwayat Abi Hurairah. Jadi riwayat dia itu duduk di mana? Tadi saya sudah sebut dah, pada nota 36 tu, dalam Malik, Muwatta Imam Malik, dalam kitab itu kita ni ada riwayat. Hadis yang dinukilkan daripadanya hanyalah hadis berikut. Ini As-Sunabih bin Al-Asar ni yang dinukilkan hadis daripada dia, walaupun dia sahabat, hanya hadis ini. Yaitu saya mendengar Nabi SAW bersabda, dia sebut saya mendengar, bermakna dia sahabat. Sesungguhnya aku akan berbangga dengan ramainya bilangan kamu di hadapan umat-umat yang lain. Oleh itu janganlah sekali-kali kamu berbunuh-bunuhan sesudah. Fala taqtatilunna ba'di. Ini riwayat bukan Abdullah As-Sunabihi yang Imam Tirmidzi sebut tadi dalam filbab itu. Ini adalah riwayat As-Sunabih bin Al-A'sar Al-Ahmasi. Setengah-setengah orang panggil juga dia As-Sunabihi. Jadi tujuan Imam Tirmidzi menjelaskan ini supaya tidak terkeliru, supaya jelas kepada kita yang meriwayatkan hadis berkenaan dengan kelebihan wudhu itu yang mana satu. Ada 3 sekarang. Dia menjelaskan. Jadi saya buat nota di situ, nota 37, untuk lebih jelas lagi maksud Imam Tirmidzi, barulah kita terasa sumbangan dia itu kepada kita, peninggalan dia kepada umat kemudian betapa berguna kajian dia. Dan daripada yang tersirat di sebalik apa yang dia kata, apa maksudnya, sangat halus. Kadang-kadang kalau kita tak merujuk kepada kitab-kitab syarah-syarah hadis, kita akan nampak maksudnya, akan nampak sebahagian saja, tak akan nampak setengah-setengah. Sebab apa? Terlalu seni. Ini dapat dilihat dalam nota yang saya kemukakan di situ, nota 37. Imam Tirmidzi menyebutkan semua ini untuk memberitahu bahawa terdapat 3 orang perawi yang dikenali dengan As-Sunabihi. Pertamanya ialah Abdullah As-Sunabihi. Keduanya ialah Abdurrahman bin Usailah yang dipanggil Abu Abdillah. Abu Abdillah ini bukan sahabat. Beliau ada meriwayatkan hadis daripada Sayyidina Abu Bakar. Beberapa hadis yang dikatakan diriwayatkan oleh beliau daripada Nabi SAW adalah riwayat mursal semuanya. Itu kena jelas. Hadis-hadis tersebut diambil beliau daripada sahabat-sahabat Nabi SAW. Rasulullah SAW wafat 5 hari sebelum Abu Abdillah ini tiba ke Madinah untuk menemui baginda SAW. Jadi 5 hari sebelum dia sampai, dia dalam perjalanan saja, tapi 5 hari sebelum sampai Rasulullah telah wafat. Itu cerita. Ketiganya ialah As-Sunabih bin Al-Asar Al-Ahmasi. Beliau adalah sahabat Rasulullah SAW, sebagaimana As-Sunabihi yang pertama. Beliau adalah sahabat yang meriwayatkan hadis, inni mukathirun bikumul umama fala taqtazilun ba'di. Bermaksud sesungguhnya aku akan berbangga dengan ramainya bilangan kamu di hadapan umat-umat yang lain. Oleh itu, janganlah sekali-kali kamu berbunuh-bunuhan sesudahku. Ini riwayat sahabat yang bernama As-Sunabih bin Al-A'sar Al-Ahmasi, yang juga dikenali dengan As-Sunabihi.
Jadi kita tidak nak bincang lah. Kalau nak bincang jadi panjang. Sebab ini kebetulan saja sebut ini. Nabi berbangga dengan bilangan umatnya yang ramai. Kenapa dia berbangga? Umat macam mana? Ada umat yang mabuk, umat yang curi rata tu, umat yang khianat, ada macam. Dan kenapa dia sebut fala taqtadilunna ba'di, jangan sekali-kali kamu berbunuh-bunuhan sesudahku. Secara ringkas boleh kita sebut. Jadi bila dia nak ramai, kalau dah bunuh-bunuhan jadi sedikit lah. Jadi sedikit lah. Jadi itu bercanggah dengan kehendaknya. Kehendak dia ialah ramai. Tiba-tiba kalau berbunuh-bunuhan, berkelahi, berperang sama sendiri, sedikit lah. Tak sampai maksudnya. Tak apa, ini adalah riwayat As-Sunnah bin Al-Asad tadi, bukan riwayat Abdullah As-Sunabihi. Ini kita tidak nak bincang tentang hadis ini, maksudnya itu sampai di tempatnya lah, insyaAllah. Apa yang hendak disampaikan oleh Imam Tirmidzi ialah dua orang daripada perawi yang dikenali dengan As-Sunabihi adalah sahabat, manakala seorang lagi tidak tergolong sebagai sahabat. Dia termasuk di kalangan Mukhadramin, Al-Mukhadramin, yaitu orang-orang Islam yang sempat dengan Nabi sallallahu zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi tidak sempat bertemu dengan baginda. Al-Mukhadram. Kalau jamaknya Al-Mukhadramin, macam itu yang disebut Abu Abdillah. Melalui penerangan Imam Tirmidzi ini jelaslah bahawa riwayat daripada Abdurrahman bin Usailah As-Sunabihi atau Abu Abdillah As-Sunabihi daripada Nabi SAW adalah riwayat mursal. Itu maksud Imam Tirmidzi nak cerita. Jangan sebutlah kalau ada zahirnya nampak dia ambil daripada Rasulullah. Tak, kamu tahu ini kaedahnya. Kamu anggaplah itu riwayat mursal. Yang kedua, terdapat dua orang perawi yang dikenali dengan As-Sunabihi dari kalangan sahabat. Salah seorang daripadanya meriwayatkan hadis tentang kelebihan wudu, dan yang seorang lagi meriwayatkan hadis yang menyatakan kebanggaan Nabi dengan umatnya yang ramai. Kedua-duanya adalah sahabat. Habis itu cerita tu habis. Kemudian dia ada satu perkara yang seni sangat. Imam Tirmidzi nak menyatakan selain daripada kenapa dia sebut sangat benda. Kenapa dia sebut sangat? Dia sebut tu agak detail. Untuk apa? Kenapa? Imam Tirmidzi juga mempunyai tujuan yang lain tatkala beliau mengemukakan komennya tentang As-Sunabihi. Beliau mahu mengisyaratkan kepada perselisihan ulama tentang perawi ini. Kedua-dua guru utama Imam Tirmidzi, yaitu Imam Bukhari dan Imam Ali Ibn al-Madini, mengatakan telah berlaku kekeliruan kepada Imam Malik berkenaan As-Sunabihi. Mereka berdua mengatakan tidak pernah ada perawi dari kalangan sahabat yang dikenali dengan Abdullah As-Sunabihi. Perawi sebenar yang meriwayatkan hadis berkenaan kelebihan ayat sembahyang ini adalah Abu Abdillah As-Sunabihi. Ini kata Bukhari dan Ali Ibn al-Madini. Riwayat ini juga adalah riwayat mursal. Maknanya riwayat tentang kelebihan wudu yang diriwayatkan oleh As-Sunabihi itu, oleh kerana ia sebenarnya adalah riwayat Abu Abdillah atau Abdurrahman bin Usailah, maka riwayat itu pun mursal juga, bukan riwayat musnad. Kerana Abu Abdillah tidak sempat bertemu dengan Nabi SAW, sebagai implikasi daripada kenyataan itu, kedudukan riwayat ini menjadi lebih rendah. Kalau kita terima itu seperti mana hasil daripada yang Imam Bukhari dan Ali Ibn al-Madini komen itu, dia kata ini bukan Abdullah As-Sunabihi yang meriwayatkan tentang kelebihan wudu.
Tetapi ini adalah riwayat Abu Abdullah Abdurrahman bin Usailah. Dia dalam perjalanan yang 5 hari lagi nak sampai itu, Rasulullah apa? Itu. Jadi kalau begitu riwayat ini mursal. Kalau mursal maknanya itu rendah. Jadi tidak dipastikan dia terima riwayat ini. Betul dia katakan daripada Abu Bakar, daripada sahabat-sahabat. Tapi hadis ini betulkah dia terima daripada mereka? Kalau dia terima daripada tabi'in seumpamanya, maka hadis itu jadi dhaif. Jadi dhaif pula. Mursal. Kalau pasti dia ni riwayat daripada Abu Bakar, tak lain cerita. Jadi kalau kita terima pendapat Imam Bukhari dan Ali bin Madini itu, dengan sendirinya riwayat dia bukan riwayat Abu Hurairah ni yang kita duduk dalam Tirmidzi dan muka dia riwayat asal dia riwayat Abu Hurairah, tak ada pun Abdullah As-Sunabi itu. Riwayat Sunabi dia jadi rendah, tidak sekuat mana. Kerana perselisihan inilah terdapat di dalam sesetengah nuskah Tirmidzi cetakan Arab As-Sunabihi. Ini dia ada. Sebab itu saya pun pening juga kadang-kadang tengok. Saya mengajar Tirmidzi ni, murid-murid kita di depan yang pakai kitab yang asal tu, yang Arab tu, yang ni cetakan yang banyak sangat beza. Jadi susah juga nak tulis macam mana. Kalau macam ni kita boleh pastilah. Yang dia sebut ini silap. Ini kerana kekeliruan tadi. Tapi banyak lagi tempat tu rumit lah, susah. Ini sebab ramai sangat yang tampil sebagai pentahkik. Tahkik ni dalam dunia Arab kadang-kadang satu peluang untuk dapat duit juga. Jadi siapa tahu dia jauh-jauh dia ni memang ahli, memang layak betul, atau tidak. Siapa tahu? Orang sekarang ni bila ada takhrij, ada tahkik, dia utamakan. Padahal kadang-kadang teruk. Sampai kita lupa, dia lupa, kita pun lupa. Dia jatuh parit, kita pun jatuh parit. Ini susah. Benda-benda macam ni. Ini kitab yang selalu orang guna ni. Macam mana kalau yang jarang-jarang orang guna? Banyak pula. Ada yang macam ni. Dia sebut gini. Ada pula dia tambah pula yang asal dia Tirmidzi tak buat gitu. Tentu dah Tirmidzi tak buat gitu. Dia tambah untuk penjelasan supaya lebih jelas. Tak sepatutnya buat begitu. Jadi lebih mengelirukan kemudian ni. Lebih mengelirukan. Tapi saya dapati berbeza lah. Nuskah-nuskah itu berbeza-beza. Dia kalau tidak betul-betul belajar betul dan tahqiq betul, tak tahulah akan datang nak jadi macam mana. Dia kata As-Sunabihi yang dibincangkan oleh Tirmidzi adalah Abu Abdullah As-Sunabihi, bukannya Abdullah As-Sunabihi. Mana dia mengutamakan pendapat Imam Bukhari dan Ali bin Madini. Memang Imam Bukhari orang hebat, semua terima. Ali bin Madini pun orang hebat. Jadi kalau dia cenderung mengambil pendapat dia, patut juga kita kata. Baik. Bagaimanapun Imam Tirmidzi tidak bersetuju dengan pandangan kedua orang gurunya. Di sini ini benda yang seni. Imam Tirmidzi sebenarnya tak setuju dengan pendapat dua orang guru, Imam Bukhari dan Ali bin Madini. Beliau tetap berpandangan Imam Malik tidak terkeliru dalam hal ini. Jadi mereka itu dalam Is'aful Mubatta dan lain-lain kita ada tersebut. Imam Bukhari kata Imam Malik terkeliru. Dia kata Abdullah As-Sunabi. Sebenarnya bukan Abdullah As-Sunabi, Abu Abdullah. Dia kata keliru.
Sebabnya jika diteliti di dalam kitab Rijal Sahabat, nama Abdullah As-Sunabi'i memang boleh didapati. Sekarang ini kitab Rijal sudah ada banyak kan? Kalau kita perhati, ada tidak sahabat yang bernama Abdullah As-Sunabi'i seperti yang diriwayatkan oleh Imam. Jawabnya ada. Kalau ada, kenapa Imam Bukhari kata tak ada? Yang bernama Abdullah As-Sunabi'i tak ada. Persoalan kenapa Imam Bukhari tidak menemukannya di dalam kitab Rijal tidak dapat dijelaskan oleh ulama. Mereka tak ada. Kenapa Imam Bukhari kata tak ada dalam kitab Rijal? Tidak dijelaskan. Kenapa Imam Bukhari tak bertemu? Padahal kalau kita tengok sekarang ni ada. Jadi betul dah Imam Malik tu. Imam Malik tak keliru. Tapi dikatakan Imam Malik terkeliru di sini. Terkeliru. Imam Tirmidzi secara halus sebenarnya dia menyokong pendapat Imam Malik. Imam Malik tak keliru. Yang kelirunya guru dia, Imam Bukhari dan Ali bin al-Madini. Dia ada, walaupun dia sayang pada guru dia. Imam Bukhari dia tahu guru dia hebat. Dan dalam Tirmidzi ini pun banyak tempat kan selalu dia rujuk pada Bukhari. Tapi ada tempat-tempatnya dia kritik. Tapi kritik dia tu halus saja. Sebab dia suka sayang, nak jaga sangat. Dengan cara halus ni. Sebab itu dia tekan tadi. Dua tiga orang ini beza. Ni. Sebenarnya dia nak kritik guru dia, tapi dengan cara dia yang tersendiri. Kalau kita budak-budak, kita tak faham lah. Tak faham. Apa sebab dia kata begitu? Kalau kita baca dalam syarah-syarah hadis, baru nampak. Mereka dapat kesan benda ni. Dapat kesan. Apa yang perlu sekali difahami ialah tidak semestinya pengetahuan dan ilmu seseorang tokoh yang terbilang seperti Imam Bukhari dan lain-lain tokoh seumpamanya mencakupi setiap perkara. Menganggap mereka tidak mungkin melakukan sebarang kesilapan juga satu sikap yang lapar. Tidak ada satu pun ketetapan dalam agama mengatakan pendapat seseorang guru perlu diterima kesemuanya dan tidak boleh dibantah. Imam Tirmidzi menukilkan di dalam kitabnya sebagaimana yang dipegang oleh Imam Malik bagi menunjukkan secara halus dan tidak langsung bahawa beliau menyetujui apa yang dikatakan oleh Imam Malik. Memang didapati di dalam sejarah 3 orang perawi yang dikenali dengan panggilan As-Sunabi'i. Riwayat Imam Malik daripada Abdullah As-Sunabi'i adalah tepat. Ini ada dalam Muwatta Imam Malik. Dan dia sebut Abdullah As-Sunabi'i. Bukan soal ini buktinya Imam Malik lebih hebat daripada Bukhari. Tidak. Bukan soal itu. Kita tidak maksud kata begitu. Semua di sini lebih tepat Imam Malik. Murid Bukhari sendiri Tirmidzi sokong Imam Malik. Dia tak sokong dapat guru walaupun Imam Bukhari sekalipun. Itulah yang sihat. Inilah penerimaan ilmu, pendidikan, pembelajaran yang sihat. Apabila anak murid jadi macam ni, bukan anak murid yang semata-mata jadi pak tu, tak tahu apa, salah betul pun semua betul. Bukan macam tu. Ini contoh Imam Tirmidzi. Jadi Imam Malik di sini betul. Tapi berapa banyak yang Imam Malik sendiri pun memang terkeliru. Yang betulnya orang lain pula. Dalam Muwatta tu, umpamanya dalam Muwatta kisah Nabi SAW keluar untuk qada hajat
dalam peperangan Taluk, dan Mughirah bin Syu'bah bawakan air untuk Rasulullah SAW. Jadi Imam Malik meriwayatkan daripada Ibnu Syihab Zuhri. Dia ambil daripada Abbad bin Ziyad. Abbad bin Ziyad ambil daripada ayahnya Mughirah bin Syu'bah. Mughirah bin Syu'bah cerita. Dalam Muwatta yang ada riwayat Yahya bin Yahya al-Masmudi dan lain-lain banyak disebutkan memang begitulah sanadnya. Jadi Abbad bin Ziyad itu adalah salah seorang anak kepada Mughirah bin Syu'bah. Yang sebetulnya salah. Imam Syafi'i, anak murid Imam Malik, tampil ke depan. Dia kata itu silap. Malik Wahab, keliru. Ramai lagi Abu Hatim, tokoh-tokoh rijal, ulama-ulama besar yang lain, Al-Iraqi, apa semua kata ini Malik silap. Dalam Muwatta dia pun silap. Sebabnya Abbad bin Ziyad itu mana anak Mughirah bin Syu'bahnya? Yang sebetulnya Abbad bin Ziyad itu ambil daripada dua orang anak Mughirah bin Syu'bah, ambil daripada Hamzah dan Urwah an abihima Al-Mughirah ibn Syu'bah. Gitu. Abbad bin Ziyad ambil daripada Hamzah dan Urwah. Dalam setengah-setengah riwayat dia kata salah satu Hamzah atau Urwah. Mereka berdua ni atau salah satunya ambil daripada ayahnya. Ayahnya itu Mughirah bin Syu'bah. Jadi Mughirah bin Syu'bah itu ayah kepada Urwah ataupun Hamzah itu, bukan ayah kepada Abbad bin Ziyad itu. Tapi Imam Malik pergi kata Abbad bin Ziyad. Ayahnya ialah Mughirah bin Syu'bah. Dan ini orang kata takut silap orang lain. Tak, memang silap. Beberapa orang murid dia pun riwayat gitu. Tapi yang lain-lain abang kata tidak, ini silap. Abbad bin Ziyad bukan anak Mughirah bin Syu'bah. Abbad bin Ziyad ambil daripada anak Mughirah bin Syu'bah. Anak Mughirah bin Syu'bah itu yang bernama Hamzah ataupun Urwah, itulah yang ambil daripada Mughirah bin Syu'bah. Habis itu Imam Malik memang tak betul. Tapi walaupun dia terkeliru, dia tersalah, dia tersasut, tidak menjejaskan kedudukannya, dia tak iman. Dalam dunia ilmu bukan senang sebenarnya, nak tepat semuanya tak salah, bukan senang. Kita mungkin tak pernah buat kerja, mungkin kita cakap macam tu lah. Kalau orang buat kerja betul, kita bukan senang. Jadi salah silap tu tak boleh lari lah. Tak boleh lari. Siapa pun dalam kitab sebesar mana sekalipun, dia boleh ada dan dia terima. Jangan pula kita jadi rasa pandai, rendah pula terhadap. Tak boleh kita silap. Kalau macam tu silap. Kita tetap kena muliakannya, menghormatinya, menyayanginya. Di samping menghormati juga orang lain, tengok juga pandangan-pandangan orang lain. Itu yang betul, itu yang sihat. Kalau tidak begitu, bercandalah dengan apa yang ada dalam kitab ni. Takkan kita nak ketepikan berapa ramai anak buah Imam Malik yang lain, termasuk Imam Syafi'i. Imam Syafi'i pun kata ni Wahab, Malik Wahab, keliru. Tapi Imam Syafi'i tak menghormati guru dia. Dia tidak ikut buta begitu ya, guru dia tidak. Pada saat dia kata salah. Itu betul tak bagus kan? Ya itulah yang hendaknya. Di sini yang dilakukan oleh Tirmidzi ini begitu juga. Tapi dia tidak sokong guru dia sokong Malik. Kadang-kadang orang kata orang ini salah. Sebenarnya dia tidak salah pun. Dia betul dah. Berapa banyak Imam Malik yang orang kata dia salah. Sebenarnya dia tidak salah, dia betul dah. Tapi ada juga tempat yang memang dia salah. Nak buat macam mana? Terima lah. Kadang-kadang kita kalau di dunia sekarang, kita sekarang, kalau ada kesilapan daripada mana-mana guru seseorang, kita padan tu dia rendah. Kita imam-imam besar yang hebat lagi pun ada. Apatah lagi orang yang lebih kuat kita di zaman sekarang. Kalau ada tu memang patut sekali. Tapi jangan kita merendah-rendahkan dia, tidak hormat kepada dia, melemahkan semangat dia.
mematahkan semangat dia. Kadang-kadang kita ni dalam masyarakat kita, kalau pendapat dulu lain, kemudian lain, sudah dia pandai satu macam, tak ada pendirian. Di mana pendapat Malik yang dulu, pendapat dia yang kemudian, Syafi'i yang dulu, pendapat dia yang kemudian, kenapa? Tak nampak begitu pula. Ini masalah ijtihad, perubahan fikiran. Kalau bersandarkan dalil, tak apa. Kita tak setuju, tak mau setuju, itu cerita lain. Cerita lain. Tapi begitulah manusia. Dan kebebasan yang diberikan oleh agama kita kepada kita begitu. Jangan malu nak bertukar pendapat. Kalau kita bahas ini yang dulu, yang dulu pun ada dalil juga. Bukan ikut nafsu, tidak. Ada dalil juga. Tapi kita nampak dalil yang dulu tak berapa kuat. Kita boleh tinggalkan. Sepatutnya tidak orang-orang macam ni dihormati. Baru jadi semangat mengkaji itu dia hidup. Kalau tidak jadi lemah. Kalau salah orang tak pandai. Pandai hina tu. Tak boleh. Sepatutnya tak boleh. Kalau kita tengok dalam sejarah ni kan, banyak sangat. Bukan satu dua, banyak sangat. Adab sopan di antara seorang guru dengan murid serta sikap hormat terhadap Imam Bukhari membuatkan beliau mengutarakan kritikan dengan caranya yang tersendiri. Ini dia kritik Bukhari dah ni, tapi tak apa. Kalau Bukhari itu masih hidup lagi ketika itu, Bukhari faham. Bukhari faham. Jadi kita tak dapat pastikan ketika ini Bukhari tahu ke tidak yang dia kritik ini sampai kepada dia ke tidak. Imam Bukhari boleh jadi meninggal ketika itu. Kalau dia ada dan dia baca, mungkin dia perasan. Tapi Imam Tirmidzi hormat. Dia hormat, takut-takut nanti orang pandang hina pula, orang pandang rendah pula pada Bukhari. Lalu dia kecap Bukhari. Kalau dia kritik secara terbuka silap Bukhari, kata begini-begini, teruk sangat. Sebab ini dunia ilmu, kesilapan itu boleh berlaku. Kepada sesiapa saja pun boleh berlaku. Dia cara dia sendiri. Hal seumpama ini juga boleh dilihat pada sikap Imam Bukhari tatkala beliau mengkritik pandangan Imam Abu Hanifah. Beliau tidak menyebutkan nama Imam Abu Hanifah secara terang. Sebaliknya hanya menggunakan identiti ba'dun nas, sesetengah orang, dengan katanya qala ba'dun nas, sesetengah orang berkata. Terserah kepada orang ramai sama ada dapat memahaminya atau tidak. Namun mereka yang mendalami bidang ini pasti akan dapat memahami dan menemui jawapan bagi isyarat yang diberikan oleh Bukhari. Siapa? Ba'dun nas, sesetengah orang itu siapa? Ulama-ulama yang mengkaji Bukhari, mereka katakan banyak tempat yang dia sebut ba'dun nas itu maksudnya Imam Abu Hanifah, tapi dia tak pernah sebut nama. Dia hormat. Takut-takut orang yang tak faham, bila dia kecam, dia kata begitu, dia hilang hormat. Tak ada nilai Abu Hanifah. Sedangkan dia seorang yang hebat, lebih sangat sumbangannya semana-mana. Takkan kita nak hilangkan, nak buang begitu saja. Boleh jadi kalau orang yang tak faham benda macam ni, dia boleh jadi bersikap gitu. Sebab itulah ulama-ulama ni dia dengan cara halus. Dia bersikap gitu dengan orang pun buat begitu juga terhadap dia. Itu juga. Jadi begitulah. Lebih kurangnya rasanya sudah habis nota ni, dan hanya setakat itulah dulu untuk malam ni. Sebenarnya malam ni kita tak ada bincang tentang hadis dan pengajarannya, tapi saya rasa ramai daripada kita pun tahu ini sebenarnya. Jadi saya rasa insyaAllah tidak sia-sia, dan insyaAllah akan dapat banyak manfaatnya daripada perbincangan seperti ini. Sebab yang seperti ini tak ada sebenarnya, susah nak dapat. Kalau yang ada di kalangan kita tu banyak manfaatnya, memang sudah banyak, tapi dia untuk ringkas dia tak buat. Bahrul Madi kan ada
boleh dikatakan hampir semua orang ada tengok kan, tapi perbahasan seperti ini dia tak sentuh untuk ringkas, sebab dia lebih tumpu kepada pengajaran hadis itu sendiri, bukan kepakaran. Saya mau kepakaran Imam Tirmizi itu memang sudah diterima oleh semua orang. Cuma kalau kita baca, kita selidik dengan cara ilmiah, maka nampak lagi kehebatan Imam Tirmizi. Itulah faedah kita bincangkan semua bahagian. Jadi setakat itulah ini. Wallahu malam ni tak ada pengurusi, jadi terbuka. Ya, nak apa ni, saudara kita yang tanya ni nak tahu apa beza kunyah dan laqab. Kunyah dan laqab. Kunyah ini kebiasaannya orang Arab guna. Orang kita hampir tak ada guna kunyah. Iaitu nama panggilan, dia guna untuk panggil. Dia lebih mesra dipanggil. Kalau orang yang sudah ada anak tu dipanggil Abu, Abah, Abah Muhammad, apa-apalah. Dia lebih mesra begitu. Kalau perempuan Ummu, kalau anak Ibnu, dia lebih mesra begitu. Kalau kita dalam masyarakat Melayu kita ni kurang, hampir tidak ada penggunaan yang seperti itu. Jadi mana-mana nama yang bermula dengan Abu atau ayah, kalau bahasa kita ayah Muhammad, Mak Muhammad misalnya, jadi Ummu itu atau Ibnu, itulah yang dikatakan kunyah. Laqab ni gelaran. Kalau gelaran ni banyak juga. Di kalangan kita pengguna juga. Guna juga. Misalnya laqab ni ada yang baik, ada yang berbentuk menghina kan, macam-macam. Jadi kita tak bolehlah guna laqab ataupun gelaran-gelaran yang tidak baik tu, sebab Allah SWT larang kan, dalam Quran dia tidak benarkan. Kalau gelaran-gelaran yang baik, boleh. Tapi kalau dalam bab ilmu ni, riwayat ni, gelaran itu kalau tak baik pun, kalau itulah yang dapat membezakannya daripada orang lain, tak jadi keliru. Kalau tidak jadi keliru, dibenarkan untuk maksud itu. Jadi misalnya kita kata al-ahwal, itu laqab, gelaran. Ahwal maknanya yang juling matanya. Nama dia yang sebenar lain, tapi disebut sebab nama ni, katakanlah nama Muhammad ni ramai sangat. Jadi Muhammad al-ahwal. Ahwal tu maknanya yang juling. Muhammad si juling tu misalnya, bukan Muhammad lain. Jadi orang mudah tak kenal. Jadi itu dikatakan laqab. Macam-macam lah kalau kerja orang tu, kerjanya katakanlah buat katil, Yusuf katil, katil. Jadi banyak lagi kan gelaran-gelaran seorang itu di kalangan kita ni, itu dipanggil gelaran, laqab, nama gelaran. Macam tadi As-Samman. As-Samman itu gelaran. Dia sebab dia menjual ataupun membuat, menyediakan minyak sapi. Itu laqab. Itu bezanya. Yang kedua tadi, bagaimana kita nak berhadapan dengan orang tua lah, dengan ibu bapa, terutamanya dalam masalah benda-benda nak menegur. Kita tegurlah dengan cara yang sebaik-baiknya. Gitu. Cara yang sebaik-baiknya bagi saya bukan dengan diam, bukan dengan tidak beritahu, beritahu, tapi dengan cara yang baik. Kalau dia tu seorang yang boleh membaca, kita bagi buku, cuba tengok. Ataupun dia, orang tu dia ayah kita, ibu bapa kita hormat sangat, kita bagi kita kata pendengarkan kaset dia apa-apa. Itulah cara
Mungkin kalau kita dia dewasa tawar, dia tidak hormat kepada kita. Kita pandai-pandai dengan cara bagi buku ke, bagi keset ke, ataupun pasang apa-apa radio ke misalnya, ataupun ada rakaman apa mana-mana ustaz kita kata yang dapat bagi penjelasan yang baik dan dia hormat. Itu salah satu cara. Jadi kita nak kasar tak boleh, tapi nak berdiam diri pun tak boleh juga. Kena bagi tahu tu pandai-pandai. Kita tengoklah gaya ayat kita macam mana. Kalau dia boleh berterus terang, senang, cinta saja. Tapi kalau yang tidak boleh begitu, kita berlembut. Kena berlembut. Itulah kita. Ada lagi ni? Kalau tak ada, kena juga malam ni. InsyaAllah besok ada lagi di Masjid Tubi, InsyaAllah kuliah Bukhari. Dan bertanya apa Mishkat di masjid yang sama. Wallahu a'lam. Wa akhiru da'wana.